Okay, so far Alhamdulillah saya berpuas hati dengan penerangan dan after sales service daripada pihak Aveta. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syahid bin Ahmad Sanusi. Saya asal KL, membesar KL, semuanya di KL. Duduk di setapak KL. Tapi merata lah, sebelum ni saya duduk merata KL. Okey, isu brake fit dia panggil, brake belakang. Terjadi masa saya turun genting. Masa tu saya naik 2 orang, saya dengan wife. Masa turun genting tu dalam 3 km ke 4 km tu brake saya macam fit, dia rasa hilang. Lepas tu saya kena berhenti tepi lah. Dalam 10 minit je tu brake tu dah recover balik. So bila saya komplain dekat Aveta apa semua, Aveta Care on Wheels datang ke rumah. Masa tu Edwin dengan Sean datang, tak silap, dengan ada few members lah yang datang. So diorang check apa semua, dia dah check balik brake pad apa semua. Lepas tu dia explain kenapa benda tu boleh terjadi. Dia kata mungkin sebab saya drag brake tu terlampau lama ke apa semua. So dia ajar jugalah macam mana nak turun bukit dengan selamat apa semua. So lepas tu Alhamdulillah okey lah masalah brake belakang saya tu. Saya rasa dia respon, dia reply WhatsApp tu dalam 3 jam 4 jam macam tu. Lepas tu dia set untuk appointment datang check tu tak silap dalam masa 2 hari macam tu, tak silap. So agak pantas lah. Okay, so far Alhamdulillah saya berpuas hati dengan penerangan dan after sales service daripada pihak Aveta. Cuma saya nak mohon pihak Aveta untuk mempercepatkan spare part availability untuk tolong kawan-kawan saya jugalah. Response time tu sangat bagus. Cuma mungkin ada isu-isu lain seperti tak ada stok ke apa ke, mungkin Aveta boleh cuba perbaikan lah kita tu, insyaAllah. So far Aveta Vanguard untuk long distance ni memang sangat selesa, memang sangat capable. Kita boleh stay 13, 14 tu easily. Memang sangat smooth lah engine dia. Pickup so far okey. Dia tak adalah terlampau pickup ke apa, cuma okey. Memang berupaya lah. Nak naik bukit ke apa ke tak ada masalah. Kita dah try dah naik bukit yang ekstrim macam Kuala Mu, Genting pun saya dah try dulu. So far okey, tak ada masalah. Oh, jalan dia betul banyak pasir, lepas tu banyak berlubang, lepas tu ada area tanah runtuh, lepas tu ada satu area tu buluh tu dah macam tutup separuh jalan dah. So kita orang mengelak-ngelak kepala buluh tu. Okey, memang sangat mampulah. Easy. Ya, saya mengesyorkan jenama Aveta Vanguard ni sebab nombor 1, motor ni sangat memuaskan, nombor 1. Nombor 2, kita punya komuniti ni kuat, komuniti user. Sebab kami ni saling membantu dalam WhatsApp apa semua. Cuma kita perlukan sokongan daripada pihak Aveta juga untuk mengukuhkan lagi komuniti Vanguard ni. Aveta Vanguard terbaik.